Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keimanan terhadap malaikat dan alam gaib merupakan antara perkara asas dalam pegangan akidah Islam. Setiap Muslim wajib meyakini kewujudan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT serta mempercayai perkara-perkara gaib yang telah dijelaskan melalui Al-Quran dan hadis. Selain itu, konsep muraqabah juga amat penting dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia berkait rapat dengan kesedaran bahawa Allah SWT sentiasa melihat dan mengetahui setiap perbuatan manusia. Kewujudan mereka wajib diyakini kerana telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Akan menyambung pembentangan ini. Jadi alam ghaib merujuk kepada perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia tetapi tetap wujud berdasarkan dalil syarak. Dalam Islam, umat Islam wajib mempercayai kewujudan alam ghaib kerana ia merupakan salah satu asas keimanan. Antara perkara ghaib yang wajib dipercayai ialah kewujudan malaikat,
Jadi itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.